30 hari bulan 6 2026, sambutan awal hijrah, tahun baru Ma'al Hijrah. Aktiviti bubur sura diketuai oleh Puan Taini nampaknya ni. Oh mantap, tiba-tiba saja Abang Mi jadi rajin. Ada dua kawah setengah. Katanya curai tu, tak curai juga tu. Dia sebelah sana tu berpenyakit gout. Berpenyakit gout. Yang sebelah sini untuk orang yang tiada penyakit. Itu berdaging maksudnya. Oh yang ni ada daging. Yang itu tak ada daging. Untuk yang ada itulah. Baik. Nak tanya, kata ini berapa sekarang ni sekawah purata dia? Dia maksudnya itu dia, pegang ni dia punya. Berapa? Sekawah lebih kurang. Untuk sekawah ni berapa Ustaz? Sekarang ni. Purata untuk satu kawah ni berapa? Kos. 300. Kos dia 300 ke? Untuk 400, 500, satu kawah ni 500. anggaran dia dalam lebih kurang antara 3 ke 500. 3 ke 500. Yang ni mungkin dalam bukan. Yang ni 100 ke 200. Sebab yang ni kos dia kurang sikit sebabnya 50 riyal jagung tu saja. sebab yang kawah ni untuk orang yang berpenyakit gout. Maksudnya tidak ada daging, ya? Tidak ada daging. Ada banyak. Oh gitu ya. Ada diskriminasi juga ya. Tingkat-tingkat tahap dia. Puan Gosam lagi. Mari. Nah, gua besar bagi sikit taklim ucapan ke tak nak? Bagi ucapan sikit. Bukan ucapan apalah, itulah sikit pesan-pesan. Pesan-pesan buat kenangan. Tu nak cakap. Ya, nak gambar. Dah. Start. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini KSK Persiakan buat surah. InsyaAllah akan dibahagikan kepada semua warga sepakat atas keberkatan dan kebersamaan. Maka lahirlah syura yang awesome. Tahniah kepada semua sepakat, kepada warga sepakat. Amin. Mantap. Terima kasih Tuan Guru Besar Puan Hajah Kamariah. Ini dia. Teguding Tekiko. Ini kita punya bos pejabat. Dua jari ni. Alhamdulillah, bukan 2, 1,5. Bolehlah. Hanya meneruskan tradisi. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Macam kita masak lemang hari raya, masak dodol hari raya. Muharram kita masak ini, bubur ni, itu je, tak ada masalah apa. Makan-makan je. Mantap.